pembukaan. Dalam sejarah para nabi, Nabi Daud dikenali bukan sahaja sebagai raja yang kuat dan bijaksana, tetapi juga sebagai hamba Allah yang sangat taat dan merendah diri. Kekuasaan tidak membuat baginda lupa pada penciptanya. Bahagian pertama, keberanian seorang pemuda. Ketika masih muda, Nabi Daud hanyalah seorang penggembala kambing. Namun keberaniannya terserlah ketika tentera Bani Israel berhadapan dengan Jalut, seorang pahlawan raksasa yang menakutkan. Dengan hanya sebiji batu dan izin Allah, Daud menghempaskan batu itu menggunakan lastik hingga tepat mengenai dahi Jalut. Musuh besar itu tumbang dan kemenangan berpihak kepada kaum beriman. Dari hari itu, Daud diangkat tinggi oleh Allah dan diakui sebagai pahlawan dan pemimpin yang disegani. Bahagian kedua, diberi kerajaan dan mukjizat. Setelah beberapa waktu, Allah mengangkat Nabi Daud sebagai raja dan nabi. Baginda memerintah dengan adil dan penuh hikmah. Allah juga mengurniakan mukjizat kepadanya. Besi menjadi lembut di tangannya. Dengan izin Allah, baginda mampu membentuk besi tanpa api, membuat baju besi untuk peperangan. Bukan itu sahaja, gunung dan burung-burung turut bertasbih bersama Nabi Daud setiap kali baginda memuji Allah. Suaranya begitu merdu hingga mampu menenangkan hati sesiapa yang mendengarnya. Bahagian ketiga, ujian keadilan. Sebagai raja, Nabi Daud sering diuji dalam memutuskan hukum. Suatu hari datang dua orang lelaki mengadu, seorang memiliki 99 ekor kambing dan seorang lagi hanya satu. Lelaki yang kaya meminta kambing satu itu juga. Tanpa meneliti lebih dalam, Nabi Daud memutuskan bahawa lelaki kaya itu bersalah. Tapi kemudian baginda tersedar keputusan harus dibuat setelah mendengar kedua-dua pihak dengan adil. Baginda segera sujud dan memohon ampun kepada Allah. Inilah sifat seorang pemimpin sejati, tidak sombong dan sentiasa memperbaiki diri. Bahagian keempat, keindahan ibadah Nabi Daud. Nabi Daud juga terkenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Baginda berpuasa selang sehari, itulah puasa Daud, puasa yang paling disukai Allah. Baginda bangun malam berzikir dan membaca Zabur dengan penuh khusyuk. Meskipun baginda seorang raja, kekuatan baginda bukan pada tentera atau senjata, tetapi pada ketakwaan kepada Allah. Penutup dan pengajaran. Kisah Nabi Daud mengajar kita bahawa kejayaan sejati bukan diukur dengan kekuasaan, tetapi dengan keimanan dan keadilan. Jadilah seperti Daud, kuat di medan, lembut di hati, dan sentiasa